Kisah seram dari laut dalam, jauh dari pantai Sabah, yang naik jaring. Ini kisah benar. Laut tu luas kawan-kawan, dan dalam. Dan bila kau berhari-hari jauh dari pantai, kau belajar satu benda. Bukan semua yang kau tarik naik dari bawah sana, sepatutnya naik. Nama aku Johan, nelayan laut dalam. Kami keluar 7-8 hari sekali trip. Jauh. Tempat yang pantai dah tak nampak langsung. Cuma laut, langit dan bot kami. Aku dah buat kerja ni 20 tahun. Trip tu kami 6 orang. Pak Nakhoda dan 5 kami. Hari ketiga di laut, kami tarik jaring besar. Malam, jaring tu berat. Hasil yang bagus, kami ingat. Kami hidupkan winch dan kami tarik naik. Dan bila jaring tu naik atas pagar bot, semua kami berhenti. Sebab dalam jaring tu, antara ikan-ikan, ada seorang lelaki, terperangkap dalam tali, pucat, bengkak, rambutnya penuh rumpai laut, kepalanya tunduk. Kami dah biasa. Kadang laut hantar balik orang yang hilang. Ia menyedihkan, tapi ia berlaku. Kami sepatutnya turunkan dia elok-elok. Hubungi pihak berkuasa, bawa dia balik. Itu yang betul. Itu yang kami rancang nak buat. Tapi Pak Nakhoda tengok lelaki tu dan muka dia jadi putih. Dia halang kami. Dia cakap, jangan bawa dia naik atas dek. Jangan lepaskan dia dari jaring. Potong tali tu, lepaskan dia balik ke laut. Sekarang, kami membantah. Itu tak betul. Kita tak boleh buang orang mati balik ke laut macam ikan rosak. Dia ada keluarga. Tapi Pak Nakhoda tak berganjak. Dia cuma pandang lelaki tu dan dia ulang. Potong tali. Tu, sekarang. Jadi kami potong. Dengan berat hati. Kami lepaskan lelaki tu balik ke air hitam. Dia tenggelam perlahan. Hilang ke bawah. Dan kami semua diam. Kami rasa bersalah. Pak Nakhoda tak cakap apa-apa. Salah seorang kami. Budak muda, marah. Dia menangis. Kita buang orang tu macam sampah. Dia ada mak. Dia ada keluarga yang tunggu dia balik. Dan kami semua rasa benda yang sama. Kami rasa kami baru buat benda paling kejam. Kami tak tahu lagi yang Pak Nakhoda baru selamatkan nyawa kami. Sejam kemudian, kami tebar jaring semula. Di tempat yang berbeza. Bermil-mil dari tempat tadi. Bot dah bergerak. Kami hidupkan winch. Kami tarik naik. Dan jaring tu berat lagi. Dan bila ia naik atas pagar, dia ada lagi. Lelaki yang sama. Pucat yang sama. Rumpai laut yang sama di rambutnya. Terperangkap dalam jaring kami. Bermil-mil jauh dari tempat kami lepaskan dia. Di laut sedalam ni. Mustahil. Tapi dia di situ. Dan kali ni, aku perasan sesuatu. Kali pertama, kepalanya tunduk. Kali ni, kepalanya terangkat sikit. Sikit sahaja. Macam dia naik lebih dekat. Aku pergi jumpa Pak Nakhoda di kabin. Aku tanya apa ni. Dan orang tua tu, tangannya menggigil atas tereng. Akhirnya dia cerita. Aku pernah nampak ni sekali. Masa aku muda. Bot lain. Kami tarik dia naik 3 kali. Dan kali keempat, dia berhenti. Kali keempat, kami biar dia naik. Dia cakap perlahan. Kami dah penat. Kami kasihan. Kami tarik dia atas dek. Dan malam tu, 2 kawan aku hilang dari bot. Kami tak pernah jumpa mereka. 6 keluar, 4 balik. Dan tempat kosong mereka diisi oleh benda lain. Ia bukan mayat, Johan, kata Pak Nakhoda. Mayat tinggal di tempat ia jatuh. Benda ni ia mencari bot. Ia mahu naik. Ia mahu tumpang balik ke darat dengan kami. Dan setiap kali kita tarik dia naik lebih dekat ke dek. Sikit demi sikit. Sampai satu kali, dia sampai atas. Dan kalau dia sampai atas dek, dia cakap perlahan. Ia tak turun lagi. Ia balik dengan kita. Ke rumah kita. Kepada keluarga kita. Sebab tu peraturannya cuma satu, Johan. Jangan biar ia sampai atas. Potong tali. Lepaskan. Setiap kali. Jadi kami berhenti menangkap ikan. Kami tak berani tebar jaring lagi. Kami putuskan nak balik ke pantai kosong. 8 jam pelayaran. Kami cuma nak sampai darat. Tapi laut belum habis dengan kami. Aku cuba hubungi radio, nak minta bantuan. Tapi radio tu cuma statik. Dan dalam statik tu ada suara. Basah, perlahan. Ia ulang benda yang sama. Bawa aku balik. Bawa aku balik. Aku dah lama sangat di bawah sini. Jadi kami jaga.
Sepanjang malam, semua orang berdiri di pagar dengan lampu suluh, tengok air. Tidak sesiapa berani tidur, sebab kami tahu ia di luar sana, mengikut, menunggu satu saat kami lalai. Sebab walaupun jaring kami tersimpan, walaupun bot dah bergerak balik ke darat, dia ikut. Aku nampak dia, di sebelah bot, di bawah permukaan air, pucat, menghala ke atas, bergerak selaju bot kami, menunggu peluang untuk naik. Malam terakhir, jaring kami tersangkut pada sesuatu. Kami tak tebar pun, ia sangkut sendiri. Kami tarik naik, dan dia di situ. Lagi, kali keempat, dan kali ini, perlahan-lahan, dia angkat kepala. Dan buat pertama kali, kami nampak mukanya. Matanya terbuka, kelabu, dan dia pandang kami. Dia bukan tunduk lagi. Dia dah naik tinggi dalam jaring. Dadanya dah melepasi pagar bot. Satu tarikan lagi, dan kakinya akan cecah dek kami. Aku tak fikir panjang. Aku sambar pisau. Aku potong tali tu. Aku potong sekuat hati aku. Dan lelaki tu, dia gelongsor balik. Turun ke pagar. Turun ke air. Dan sebelum dia hilang, matanya masih pandang aku. Tak marah, cuma kecewa. Kami pandu bot tu sekuat enjin boleh tahan. Kami tak berhenti. Kami tak tidur. Kami cuma pandang ke depan, cari cahaya darat. Dan sepanjang perjalanan tu, kami dengar sesuatu menggaru lambung bot. Dari luar, dari dalam air. Sepanjang jalan balik. Dan sepanjang 8 jam tu, dia naik makin dekat ke permukaan. Mula-mula dalam. Kemudian aku nampak bentuknya. Kemudian mukanya, tepat di bawah air. Pandang naik ke arah aku. Setiap jam, lebih dekat ke atas. Macam laut tu perlahan-lahan menyerahkan dia pada kami. Pak Nahoda buat satu benda. Dia ambil beras dan garam. Dan dia tabur ke laut. Dan dia baca sesuatu perlahan. Ini untuk kau, dia cakap pada air. Kami hormat kau, tapi kami tak boleh bawa kau balik. Tempat kau bukan di darat lagi. Pulanglah ke dalam. Dan buat seketika, bentuk pucat tu berhenti naik. Kami sampai pelabuhan waktu subuh. Kami semua turun. Kami cium tanah. 6 kami keluar. 6 kami balik. Kami tak kehilangan sesiapa. Dan aku ingat itu penghujungnya. Aku silap. Sebab masa aku pandang balik bot tu, aku nampak sesuatu. Satu jejak air laut. Basah. Dari air, naik lambung bot, melepasi pagar dan atas dek kami. Jejak yang kami tak buat. Sesuatu telah naik atas dek kami. Malam tu. Sementara kami sibuk pandang ke depan, cari cahaya darat. Aku tak balik ke laut lagi selepas trip tu. Aku cari kerja di darat. Tapi sampai hari ini, aku tak tahu pasti. Malam tu, adakah ia cuma cuba naik atau adakah ia berjaya? Adakah ia turun dari bot tu di pelabuhan bersama kami dan berjalan ke darat? Aku tak tahu. Dan itu yang buat aku tak boleh tidur. Kamu nelayan atau ada pengalaman sendiri di laut? Cerita di ruangan komen. Kalau kisah ni buat bulu roma kamu berdiri, jangan lupa like, ikuti dan share cerita seram Tom Biruo. Bukan semua yang naik jaring patut naik. Bah,